Hari ni kita ada satu MacBook Pro yang ada masalah tak boleh on. So actually dia pernah hantar repair dekat kedai lain yang dalam 2 tahun lebih macam tu dia pakai, lepas tu tiba rosak balik. So ni dia hantar dekat aku pula. First kita kena check dulu berapa banyak power yang masuk. And untuk check kau akan pakai device ni. And dekat sini kau boleh nampak power yang masuk tu 19V tapi 0 ampere. So itu tak normal. Dan kita buka dia punya casing bawah. And dekat sini kau boleh nampak ada stiker warranty daripada kedai lain. Dia punya board nampak dalam keadaan yang baik, cuma dia ada satu komponen yang missing dekat situ. Lepas tu kita keluarkan dia punya board untuk cari mana komponen yang rosak yang buatkan MacBook ni jadi tak boleh on. And bila angkat je motherboard, aku perasan ada nampak kesan terbakar dekat keyboard dia ni. So bila terbalikkan board boleh nampak ada kapasitor yang dah terbakar. So inilah punca yang buatkan MacBook ni jadi tak boleh on. Ni view daripada mikroskop tu, aku tunjuk kat korang macam mana cara aku cabut kapasitor yang dah terbakar ni, bersihkan dia punya circuit pad and replace dengan komponen yang baru. Dan untuk kawasan yang ada komponen yang hilang tu pun aku akan buat juga. Kiranya aku restore balik circuit pad dia and ganti dengan komponen yang baru. Tujuan aku buat benda ni sebab aku nak pastikan customer ni dapat balik MacBook dia dalam keadaan yang sama macam dia beli. Bagi aku setiap komponen yang ada dekat motherboard ni mesti ada sebab. Takkanlah engineer dia saja-saja je letak macam ni. Okey, dah siap ganti kapasitor yang dah terbakar tadi and dah ganti juga kapasitor yang baru untuk yang hilang tadi tu. So now kita kena pasang balik semua and test. Ni aku dah siap pasang balik semua. So now aku akan cucuk balik device ni. So ikutkan dia 20V and dia punya ampere tu pun dah naik sampai 0.6 and dah boleh on.